Sarah, tolong ambilkan lauk rendang ni. Baik, Ayah. Ayah, banyak ni lauk raya pagi ni. Banyak ke? Ya. Alhamdulillah. Ada orang nak datang beraya dengan kita. Suka tak? Suka. Sarah. Ayah nak minta maaf dengan Sarah. Ayah rasa tahun ni raya itu macam lain sangat. Lepas arwah mak meninggal, hidup kita dah tak sama macam dulu. Ayah minta maaf. Sebab dulu kita pernah kena halau dari rumah. Ayah, kita nak raya mana? Ayah minta maaf sebab kita terpaksa pindah rumah. Ayah minta maaf sebab kita tak dapat nak raya rumah kita yang dulu. Ayah minta maaf sebab kita terpaksa ikat perut. Ayah minta maaf sebab tak mampu bagi hidup kita senang. Ayah sepatutnya jaga Sarah dengan baik. Ayah minta maaf sebab dah kecewakan Sarah. Ayah, saya tak pernah rasa kurang pun. Sarah bangga sebab ayah tak pernah berhenti usaha. Ingat tak masa kita buat kuih bersama-sama? Sarah, awal je bangun. Ayah tak penat ke nak saya tolong? Tak apa, ayah tak penat. Ayah kuat. Ayah masih mampu lagi nak cari rezeki untuk kita. Sabar ya Sarah. Tak kisah rumah kita tu nanti macam mana. Yang penting Sarah ada sama-sama dengan ayah. Itu pun dah cukup. Sarah, jom kita gerak. Selagi kita bersama raya, Sarah tetap bermakna lebih dari segala-galanya. Jom ayah kita makan rendang. Okey, lapar ke? Kesian. Okey, jom. Waalaikumsalam. Allah, jumpa lagi kita ya. Encik Amri, Encik Yahya. Jemput masuk. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Mem, masuk. Sarah, inilah pakcik-pakcik yang tolong ayah dapatkan rumah ni. Alhamdulillah, hari ni itulah sumbangan yang kita boleh bantu daripada Vigo untuk Cik Aidi dan juga adik Sarah. Dan juga hari ni saya ada sumbangan sikit untuk adik Sarah. Terimalah duit raya daripada Vigo Property.